Selamat sejahtera dan hai semua. Saya, Lisha Jayabalan, merupakan guru pelatih yang berkhidmat di Sekolah Mahmud dan video ini disediakan bagi membentangkan laporan projek inovasi internship yang bertajuk Voice of Tomorrow, menyulam bicara memperkasa potensi suara muda. Projek ini dilaksanakan melalui penghasilan Speakers Corner atau sudut pidato sebagai satu ruang, satu medium yang dilaksanakan sebagai satu aliran komunikasi interaktif untuk semua murid di sekolah. Dan tujuan utama projek ini adalah untuk memberi peluang kepada murid untuk berlatih bercakap di hadapan dengan lebih berani, lebih berketerampilan, berkongsi idea dengan penuh yakin dan membina keyakinan serta keterampilan diri dalam suasana pembelajaran yang lebih ceria, positif, aktif dan bermakna. Projek ini dilaksanakan berdasarkan keperluan pendidikan abad ke-21 yang menekankan pembelajaran aktif, komunikasi, kreativiti dan penglibatan murid secara menyeluruh. Selaras dengan dasar memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris atau MBM MBI, murid perlu diberi peluang untuk menguasai kemahiran diri bahasa atau kemahiran berbahasa melalui aktiviti yang memakna dalam bahasa Melayu walhal dalam bahasa Inggeris. Antara isu utama yang dikenal pasti ialah tahap keyakinan segelintir murid yang masih berada di tahap rendah untuk bercakap di hadapan khalayak ramai. Mendapati lagi, sebahagian murid kurang berani untuk tampil menjawab soalan, memberikan pandangan atau membuat pembentangan, dan keadaan ini menyebabkan komunikasi dua hala semasa pengajaran dan pembelajaran menjadi kurang aktif. Selain itu, ruang persekitaran sedia ada juga dilihat kurang menarik, kurang ceria dan tidak mempunyai identiti khusus sebagai medium pengucapan awam. Oleh itu, satu transformasi ruang perlu dilaksanakan bagi menyediakan persekitaran yang lebih kondusif, interaktif, bermakna dan mampu menarik minat murid untuk berkomunikasi dengan lebih yakin. Ini merupakan peta alih pelaksanaan projek inovasi saya. Maka jom mari kita lihat dengan lebih mendalam bagaimanakah pelaksanaan projek ini dijalankan dari fasa perancangan awal sehingga melihat keberkesanan projek ini. Ayuh. Yeah, let's go. What did I miss? When I was looking at y'all and cooking with y'all and giving out verses and bookings to y'all, making sure eyes were hit, man, what did I miss? When you was all in my crib, looking word for word at all of the shows, you always felt like this, man, what did I miss? Okey, bagi fasa permulaan di mana saya, Lisha Jayabalan menyediakan kertas kerja projek internship terlebih dahulu yang bertajuk Voice of Tomorrow, menyulam bicara memperkasa potensi suara muda. Kemudian, ini merupakan proses saya mendapatkan pengesahan daripada pihak pentadbir sekolah. Ini merupakan proses saya di mana melihat tapak kawasan, iaitu tapak kawasan sebelum sedia ada untuk melakukan proses pengukuran banner, pemilihan cat dan sebagainya. Ini merupakan fasa transformasi kawasan sedia ada kepada kawasan yang lagi ceria dengan mengecat semula kawasan tersebut. Dalam video ini, anda boleh melihat saya, Lisha Jayabalan sendiri bersama dengan ayah saya yang turut memberi bantuan dalam proses mengecat kawasan sedia ada ini. Okey, ini adalah merupakan projek internship daripada Cikgu Lisha.
you today, Ashraf? Okay. Teacher have a question for you. So, how do you feel when standing at Voice of Tomorrow right now? Great. Why? Why do you feel great? Because I love the new look. Wow, impressive. Thank you, Ashraf. Assalamualaikum, Ashraf. Salam cikgu. Ashraf sihat hari ni? Sehat. Okay. Apakah perasaan Ashraf hari ini? Sangat yakin. Kenapa anda rasa sangat yakin? Kerana berdiri di atas pentas Voice of Tomorrow. Ya ke? Okay, terima kasih. Assalamualaikum, Fahim. Waalaikumsalam cikgu. Sihat hari ni? Sehat cikgu. Okay, apakah perasaan anda berdiri di sini? Saya rasa sangat bangga Kenapa? sebab saya sedang berdiri atas pentas. Wah, suka tak wajah baru Voice of Tomorrow? Suka? Okay, terima kasih. Hai. Kenapa suara sedih je? Hai semua. Okay. Cikgu nak daripada yang baju kuning tu. Cuba perkenalkan diri. Hai, nama saya Arif. Yang kedua? Hai, nama saya Ko'i. Yang ketiga? Hai, nama saya Taufik. Okey. Apakah perasaan anda berdiri di atas Voice of Tomorrow hari ini? Gembira lagi? Sangat gembira. Kenapa sangat gembira? Atas pentas. Oh, okey. Terima kasih. Secara keseluruhannya, pelaksanaan projek ini memberi pengalaman yang sangat berbangga kepada saya kerana ia bukan sahaja melibatkan transformasi ruang, malah turut memberi impak terhadap pembangunan keyakinan dan kemahiran komunikasi murid. Antara kekuatan projek ini ialah sudut ini berjaya mewujudkan ruang komunikasi yang lebih ceria, interaktif dan berfungsi. Namun begitu, masih terdapat murid yang malu dan memerlukan bimbingan berterusan untuk tampil bercakap. Maka, sebagai penambahbaikan, lebih banyak kad topik spontan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris boleh disediakan. Selain itu, jadual penggunaan Speakers Corner secara berkala serta aktiviti mingguan seperti 1 Minute Talk, Speak Up Challenge boleh dilaksanakan dan boleh dimuat naik ke dalam media sosial sekolah. Diharapkan, projek ini dapat diteruskan dan dimanfaatkan oleh seluruh warga komuniti sekolah sebagai ruang untuk membina keberanian, keyakinan dan potensi suara muda selaras dengan kemahuan Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian, terima kasih.